tu. Potong. Okay. Wait. Zara Potong. Zara dulu. Mana? Ini potong. Potong. Ini bagi Abi. Potong ya. Andainya Abi macam dah Abi tahu dia tu. Buat ada lori ya. Ganggu tangan lah. Yes. Yeah, tunjuk kat Abi. This is golden. If the color golden, what the taste is? The taste is Sweet. sweet. But if flat, it's sour. This one cannot pick lagi. Ni tak boleh petik lagi. Okay, masuk kat sini tak payah bayar. Korang just petik. Dia akan ajar cara nak petik buah yang mana, yang okey, yang masam, yang manis. Kemudian boleh timbang. So, just bayar harga timbang tu sahaja. Banyak yang korang nak, banyaklah ni. Kita orang dah beli dah sebelum ni kat hotel. So, kita beli yang beberapa je lah. Sebab yang kat kereta ada lagi ni. Sebab nak experience je kan. So, Jeju korang boleh datang kat type je kat Seongsan. Seongsan Farm Tangerine. Yang sepanjang perjalanan tu ada, korang boleh pilih nak yang mana. Okay? Jom teman Kak Ana sambung petik lagi. This one? Yang tu yang besar tu masak tu. Yeah, okay. So ni musim winter, tapi sebab dia ada bumbung tu kan, so tak adalah sejuk, apa orang kata sejuk menggigil kan, dia dah berangin-rangin macam tu. So korang kena datang sini tau. Jeju ni memang best, banyak alam semula jadi yang cantik. So ni kita nak timbang, balik makan, lepas tu dia bagi 2-3 free. Sedap buah ni. So jangan lupa kalau datang Jeju, jadikan petik tangerine ni one of you all punya activity. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Tengok tu dia timbang berapa. Bye bye. Oh, sekejap, banyak lagi tips yang Kak Ana share. Kalau korang nak tahu itinerary atau apa, boleh follow Kak Ana. Assalamualaikum.